Tayar sekarang semua cepat botak lah. So sekarang ni aku dekat PPR Racing. Dia tanya lah bang, sepanjang abang ride bawa motor kan, di mana-mana, ada masalah pasal tayar bang? Adalah biasanya masalah isu kadang bila corner dia membuang. Okay. Corner membuang, lepas tu kadang tayar sekarang semua cepat botak lah. Dia tak menentu lah condition macam mana pun dia akan cepat botak juga macam tu lah. Betul macam tu lah. I see. Right. Macam hari ni saya bagi abang 2 tayar lah. Depan belakang satu set lah. So apa harapan abang untuk Zentrax ni? Sebab Zentrax ni first jenama lokal lah, and saya keluarkan untuk semua orang lah. So memang lokal, support lokal lah. So apa harapan abang untuk Zentrax? Harapan saya harap tayar ni lagi bagus lah daripada jenama yang lain-lain. Dan dari segi saya tengok dia punya kualiti ni pun daripada bunga pun dah cantik. Saya harap boleh tahan lama lah dalam 2-3 bulan kan. Boleh lah. Okay. Nanti apa-apa kita minta feedback boleh lah? Boleh bang. Alright, so cantik. Okay. Alright bang. Zentrax daripada Urat Laju for the local. Ciao.